Berhati-hati guys, risiko lelaki untuk dapat masalah botak adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Ini adalah fakta. Ramai lelaki dah kena AGA atau kita panggil androgenetic alopecia. Semua lelaki ada hormon testosteron yang lebih tinggi dan sekaligus DHT pun akan tinggi, dan DHT adalah punca utama keguguran rambut. Sebab itu, lelaki lebih senang kena masalah botak, dan untuk perempuan, biasanya mula menipis dari bahagian atas yang kita panggil crown. Tetapi untuk lelaki, mula dari depan sampai satu bentuk M, dan apabila hairline semakin mendalam, kamu mesti guna DHT blocker. Untuk lawan DHT, biasanya finasteride menjadi pilihan. Masalahnya, finasteride ada banyak kesan sampingan seperti penurunan libido, masalah erectile dysfunction, mati pucuk. NPRA pun sudah bagi amaran tentang kesan sampingan finasteride. Alternatif yang lebih selamat adalah bahan semula jadi seperti kafein. Ada kajian menunjukkan kafein boleh menembusi folikel rambut dan mengurangkan kerosakan yang disebabkan oleh DHT. Selain DHT blocker, ada bahan aktif lain yang mampu bantu pertumbuhan rambut. Contohnya PDO. PDO boleh merangsang folikel rambut untuk jadi aktif semula dan tumbuh. PDO fungsi macam minoxidil tetapi lebih gentle dan tidak ada kesan sampingan. Jangan risau, semua bahan aktif penting memang all in one ada dalam Ampoule Lab On Hair. Ada PDO untuk tumbuhkan rambut, ada DHT blocker semula jadi seperti kafein dan zinc. Dan Ampoule Lab On Hair memang lulus KKM dan ada ujian klinikal. Sesiapa ada masalah botak atau rambut jatuh boleh cuba guna Ampoule ini setiap hari selama sebulan. Ada orang nampak hasil dalam 2-3 bulan. Paling penting ialah konsisten.